Ni dah putih dah. Nampak? Mana tak vibrate? Ini start engine tu pun dah gerrrr. Okay, untuk kes Suzuki ni apa masalah kereta ni? Kereta ni nombor satu dia datang ada masalah engine dia vibrate. Bila engine dia vibrate tu dia datang, kita pegang dashboard dia kat dalam tu. Tapi tengok sini. Nampak sekarang saya letak air ni. Tengok steady lah engine dia. Nampak? Sikit-sikit tu normal lah sebab mileage kereta pun dah berapa kan. Berbanding sebelum ni. Sebelum ni letak ni macam ni tu. Sebelum ni. Tapi sekarang tengok kita boleh lepas. Dia boleh duduk diam. Buih ni sebab saya goncang tadi. Buih tu. Kenapa dia boleh dia punya enjin ni boleh bergegar. Bukan setakat enjin je bergegar. Dia punya dashboard dia ni. Ni. Dia datang je dashboard dia ni. Tak payah masuk gear lah. Sebelum ni dashboard ni tak payah masuk gear, bergegar. Macam nak runtuh. Dia mesti ada bunyi macam tu lah. So bila kita check rupanya dia punya mounting engine tu, mounting engine dia tu dah barai lah. Tapi memang puas hati lah pakai. Ni saya nak tunjuk sikit. Keadaan mounting dia. Untuk Suzuki SS4 ni dia ada 4 mounting engine. Okay, kita tengok ni. Barai tak? Ini yang pegang bawah ni. Sebab dia ada bawah tu macam cross member. Macam Wira. Dia macam kereta Wira kat bawah dia tu. Ni dah putih lah. Nampak? Mana tak vibrate? Ini start engine tu pun dah gerrrr. So kalau dah pecah macam ni, itulah punca dia. Nampak? Sebiji lagi. Ini dia cross member dia di bawah. Tengok dia pegang macam tu. So dia akan pegang macam ni. Jadi dua-dua dah putus. Sebab tu dia punya gegaran tu, vibrate tu gila teruk. Ni kiri kanan. Biasa kiri kanan dia kurang teruk, tapi dia memang teruk jugalah. Kalau tengok dia dah crack lah. Nampak tak? Dah crack dah. Kiri kanan. Ini pun sama. Tapi puas hati lah. Pakai dah berapa tahun ni, baru tukar. Memang puas hati. Cuma saya nak ingatkan, siapa yang nak tukar mounting engine, kalau boleh utamakan original dulu. Kalau tak ada original, carilah yang kedua mahal selepas original. Itu tips dia. Bukan kenapa saya takut kalau anda pakai yang terlalu bajet, takut pakai sehari dah vibrate. Saya banyak dapat kes. Pakai sehari je dia punya mounting engine vibrate. Dia tak pecah tau, dia lembut. Dia punya getah ni lembut. Itu beza. Dia tak pecah tapi dia lembut. So apa jadi? Masalah tak settle. Dalam duit dah keluar, masalah tak settle, hati tak seronok. Jadi kalau macam tu, ingatlah saya pesan nak tukar mounting engine, tukar yang original. Jadi kalau siapa yang ada masalah yang sama ataupun nak restore kereta ataupun nak check dulu, nak kita check dulu apa punca masalah gegar ke, punca masalah bunyi ke, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Dapat hari ni settle.